Okey, baik. Tadi kita sebutkan berkenaan dengan tajuk yang surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 tadi kan. Allah Ta'ala tak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak menerima kamu dalam agama, tak juga mengusirkan dari rumah kamu, untuk kamu baik pada mereka dan berlaku saksama pada mereka. Allah Ta'ala suka orang buat kesaksamaan. So basically, benda berkaitan dengan tajuk toleransi, kita tidak akan terlibat dan takkan terlibat dengan apa yang dia buat oleh mereka. Tak ada kaitan dengan masalah kita tolong dia ketika dia susah. Betul. Sebab tu kita kena define betul-betul masalah perkara kemanusiaan. Macam tadi kan, macam dia kahwin baru. Kita datang raikan, congratulations. Dapat anak, congratulations. Dia punya rumah, congratulations. Tak apa. Dia tak ada masalah kat situ. Selagi mana tak dihidangkan benda-benda yang haram lah. Sekali dalam majlis tadi, kalau majlis benda haram dihidangkan, dan kita kena bangun. Okay, kalau contoh macam perkahwinan, dia letak arak atas meja tadi, kita kena bangun. Itu satu benda pasal arak ni menarik. Kita mencelah sekejap. Definisi majlis berkaitan arak ni, adakah kena arak tu dihidangkan atas meja kita baru kita dah kena keluar, ataupun wujudnya arak dalam majlis tu walaupun tak dihidangkan atas meja? Kalau wujud tu tak nampak, tak adalah, tak tahu. Macam dekat pasar raya, awak nampak tak tahu arak tu ada, tapi kat mana? Dekat tempat dia lah. Okay. Tapi kalau kerajaan tu kerajaan non-Muslim, sudah tentu ada arak. Sudah tentu tu masalah. Kalau dihidang depan kita, dan kita bangun. Tak adalah. Tapi kalau dihidangkan atas meja dia orang, sama lah tadi, macam bila dihidangkan dalam keadaan tadi, dihidangkan dan kita bangun lah. Tadi kita duduk di atas hidangan yang ada, dihidangkan arak, kita kena bangun. Maksudnya, kebiasaan dalam majlis, saya pernah hadir lah dalam kerajaan yang bersama non-Muslim. So memang arak tu hidang, tapi di meja-meja dia orang yang tak minum arak ni, dia letak dalam satu meja yang khas. Jadi macam mana kita, itu jadi masalah. Jadi saya confused. Bukan. Jadi tu yang bila Nabi kata, janganlah duduk seorang kamu pada hidangan yang dihidang padanya arak kan. Jadi bila sebut tentang perkara sebut, mungkin adalah pendapat mengatakan selagi tak ada pada meja kita, bukan meja lain, tak ada masalah. Pasal kita tak ada dalam diri kita ni, kena suruh orang tu jangan ada sekali dalam meja kita. Meja tempat kita berada. Kadang-kadang benda ni menjadi kes juga bila kita kaitkan dengan masalah restoran. Restoran yang hidang arak, TGI Fridays, Chili's, kan contoh apa, The Sheep. Yang orang-orang kita ni kadang pergi sana, kenapa steak dia sedap. Kan? Dia kata dia pergi sana. Jadi arak tu dihidangkan dalam kedai tersebut, bukan atas meja kita, atas meja orang lain. Kalau boleh kita tak hadir tempat macam tu, lebih baik daripada kita hadir. Lah. Tapi kalau kita hadir, adakah yang tu kita tadi pasal khilaf lah. Hidangan, okay. Hidangan tadi tu, hidangan di atas meja kita atau meja orang lain. Kalau meja kita tak ada memang tak boleh. Tapi meja kita tak ada dekat situ yang kita sebut lah. If you stick to the lafaz hadis tadi, memang tak dibenarkan kalau hidangan tu ada bersama kita. Pada hidangan tadi. Alhamdulillah kita ni dekat Malaysia. So let's say kata nak makan, saya personally kalau tahu kedai tu jual arak, saya tak bagilah, even nak makan steak tu kan. Alhamdulillah, sebab kita ada banyak alternatives yang tak hidang arak. Sebenarnya benda ni kalau orang, saya pernah tu berbual lah kan. Saya cakap, kenapa susah sangat? Saya lah bagi awak tempat, sebab anda tak bayar fikir, anda nak makan benda yang sama saya bagi awak tempat. Kalau tak, saya tak join, kita makan hari lain. Yang saya sediakan tempat, saya even belanja you to come, because this is in Malaysia lah. Tapi dekat luar negara, maybe dia susah sikit. Tapi luar negara sekarang pun banyak Muslim friendly. Even nak kata makan steak dekat in the UK and all that pun banyak tempat halal. Ya, kadang-kadang tengah dalam kapal terbang sekarang kan, yang sebelah ni minta wine. Orang terjun dekat mana? Ya. Kan? And dia pakai ni apa? Pakai terjun dah terjun. Ya kan? Kita macam mana kan? Secara realiti dia benda tersebut lah. Ini pasal benda ni berlaku sedemikian sebab tak ada ketegasan daripada pihak berkuasa, pemimpin dan sebagainya untuk mengenforce. Pasal dengan kuasa mereka ada, peraturan tentang masalah hidangan tadi tu ada. Ada perbezaan. Soalan ni dia macam tertanya-tanya sebab kalau kita bekerja dekat akademi, alhamdulillah. Sebelum ni saya bekerja di syarikat korporat. Betul. Mesti ada dinner. Arak free flow ni adalah benda common. Tapi jadi saya jadi serba salah dudukkan saya ni macam mana? Realiti dia tu kita kata sebut tadi. Dia kata apa alam maidatin. Di atas satu hidangan Nabi sebut yang diletakkan padanya arak. Mungkin kita kata atas hidangan kita tak ada. Hidangan orang lain ada. Itu tajuk lain. Hidangan kita tak adalah. Hadis Nabi dia tak adalah. Tapi secara realiti dia, kalau boleh
kita apa Yang kita- lebih kita selamat elak, adalah tak bayar kan. langsung. Itu je. Pasal balik pada asal. Gila malah. Balik pada asal sebenarnya. Menghidangkan arak ni kepada tamu sebagainya. Benda ni membahayakan diorang juga kalau orang mabuk buat kacau. Yang kita kena. Tak semua. Benda majlis akan rosak. Tapi secara realiti dia banyak orang tak nak pegang. Bagilah minum air biasa sudahlah pergi bayar arak kenapa? Cuma kadang-kadang dia nak tunjukkan apa? Ketidakislaman dia tu. I'm not religious. Saya bukan religious sangat. Nak minum arak jugalah. Itu masalah juga ni. Perkara ni. Dia sendiri sengaja untuk perkara tersebut. Jadi balik pada tajuk tadi kan bila kita kata kehadiran kita pada tempat-tempat yang upacara tadi macam diajak kerana anak dia beranak, dapat bini, dapat sekian, tak ada arak, tak ada hidangan yang tak ada perempuan separuh bogey menari sebagainya kan. Kalau ada pun kena lari jugalah. Takkan dia duduk di situ. Mana tu ustaz tak ada, dia tak ada upacara keagamaan. Bukan meja saya. Bukan hidangan meja saya. Benda jadi kes. Ini pada audience kita ya. Pergi ke Mesir lah, pergi Turki, pergi cari belly dancer. Night cruise. Cruise kapal. Saya pernah sekali pergi umrah. Lepas tu waktu hari nak bergerak, dia minta dia kata $30 per person. Kita pak mentua kita yang bayar, bukan kita bayar. Tapi saya cakap pak mentua kalau ada benda sekian-sekian kita akan naik. Pak mentua pun dengar cakap ustaz kan, anak menantu ustaz dia dengar cakap saya. Jadi untung pada hari yang dia nak kutip duit tu, hari lain tak sebut. Hari yang nak kutip duit tu dia sebut. Kita akan naik kapal malam ni, kita akan sekian, makan-makan, ada belly dancer. Siapa nak waktu tu tak boleh naik. Kita kebetulan waktu tu kita orang 1/3 kumpulan grup. Kita 27, kami 9. 9 daripada kami. Jadi saya pun kata Pak Muntur tak boleh. Ni Pak Muntur tak dia. Lepas tu ketika tu tour guide yang Malay, yang Melayu, bukan yang Mesir tu. Alah dia kata ustaz tutup mata je lah. Macam tu. Ilaha illallah. Betul nak tahu saya ustaz kan. Saya pun saya cakap kuat-kuat. Saya kata besok nak bergerak ke Madinah. Ini tengok orang esok nak ziarah Madinah kan. Ini betul-betul last mile betul. Nak ayat nak ziarah kubur Rasulullah lah. Inilah itulah kan. Tapi malam ni tengok perempuan gelek. Tenggelam kapal baru tu. Semua tak jadi pergi. Terus batal. Secara realiti kadang-kadang benda sini lah. Sebab tu kita kata bab tentang majlis ni halal haram sebagainya kan. Yalah, satu part yang macam perbuatan bekas presiden tu satu part, tapi bab yang lain ni yang kadang-kadang orang kita terlupa. Halal haram tadi, muzik contohnya dimainkan dengan dalam majlis tersebut. Ini benda-benda yang kita kata memasukkan majlis tadi dalam yang patut kita elak. Bukan setakat masalah bab doa tadi. Mendoakan tu satu part. Kan terlibat dengan ritual tu satu part. Part lain adalah majlis orang-orang Islam sendiri yang terlibat dengan perkara-perkara yang tak dibenarkan oleh agama. Itu masalah juga orang kita. Kadang-kadang bila pasang muzik kuat-kuat, kemudian tak sembang tak boleh nak genjerit. Sahabat kita waktu dia buat kenduri kahwin ni kan, tanpa muzik, elok je semua orang. Alhamdulillah. Allah mabarik. Lepas tu segregated. Tak ada Aman masalah. makan habis. Tak sebenarnya kenduri tu lebih tenang macam tu. Ya, betul. Kita boleh borak. Itu tajuk asal lah. Macam kes sambutan tadi lah. Pasal kadang-kadang kita kan tahu, kadang-kadang ada dalam upacara-upacara yang bukan Islam itu yang kadang-kadang benda tak boleh kita hadir. Bukan hanya setakat keagamaan. Ada benda yang bentuk hiburan yang tak boleh kita hadir juga pun ada. Itu sudut yang kita kena detailkan lagi lah insya-Allah pada masa akan datang. Tapi bab berkenaan dengan doa tadi kita tak tahu dia doa apa. Tapi macam Elmi cakap lah, dia sebagai pemimpin negara sebenarnya. Tapi bila kita lihat pada konsep negara yang ada pada jiran kita di Indonesia, memang pemimpin tu kan tunjukkan kepada rakyat dia konsep toleransi di inilah negara itu toleransi begitulah. kita. Maksud dia tak kisah awak Muslim ke, Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke, awak sama. Kita adalah serupa. Cara serupa tadi dengan tunjuk tadi lah. Tapi kita pula dekat sini di Malaysia, kita pegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kita memang berpegang dengan masalah ketidaksamaan agama. Allahu Akbar. Apa amalan kita, Islam ni agama Islam. Apa bukan Islam, kita tak boleh terlibat. Betul. Okey? Wallahu a'lam.